Tips gandakan dividen bagi tabung haji yang dapat baru-baru ni. Jom saya kongsikan. Tahniah pendeposit tabung haji sebab dah terima dividen sebanyak 3.5%. Okey tak dividen banyak macam ni? Okey sangat daripada kita melabur dalam skim-skim cepat kaya yang menjanjikan keuntungan semata-mata. Memang itulah pesanan guru emas saya. Kalau tak tahu duit yang banyak tu nak labur dekat mana, simpan je dalam ASB atau tabung haji. Tapi kejap, simpanan dalam ASB dan tabung haji adalah simpanan jangka masa pendek. Sesuai disimpan 2 tahun dan ke bawah. Kalau simpanan jangka masa panjang pula, nak simpan dekat mana? Nak mudah, simpan je dalam bentuk emas. Emas ni tak payah pening kepala. Sebab prestasi harga emas sejak 20 tahun kebelakangan ni sangat baik. Tapi, pastikan beli emas, dapat emas fizikal. Bukannya emas atas nombor saja ataupun sekadar janji manis semata-mata. Itu emas bunian namanya. Berminat untuk memulakan simpanan emas serendah RM100 saja di Public Gold? Boleh klik link di bawah. Saya akan guide sebaiknya.